Saya Hamdan bin Abdul Hamid, Sarah Jabatan Kerajaan. Dah 10 tahun bersara. Asal kampung tu di Pantai Merdeka. Pantai Merdeka ni Sungai Petani. Menetap sekarang di Nibong Tebal. Anak yang keenam ni, Amirul Hakim, seorang yang OKU. Dah masih bersekolah, berumur 29 tahun. Dia dapat bantuan bulanan OKU. Pada satu hari tu, saya dan orang rumah ingat nak pergi update yang bantuan tu. Bila pergi update tu, apa kata? Dia kata, kalau duit ni kita pecahkan dua. Satu sebagai ni kita masukkan dalam sijil simpanan premium. Sebahagian lagi kita kekalkan dalam akaun simpanan biasa. Lepas tu pengurus BSN cawangan ni buat bagi pandangan lah. Kalau masuk dalam SSP ni, kata banyak kelebihan dia. Satu, dari segi keselamatan. Lepas tu berpeluang memenangi cabutan jutawan bulanan. Ya. Saya rasa ni selamat apa semualah dan ada kebaikan. Buat masa ni saya belum ada apa-apa rancangan lagi dengan hadiah kemenangan ni, dan saya pun bersetuju dengan pandangan Tuan Azman ni, pegawai kewangan BSN dari Pulau Pinang, yang mengatakan duit hadiah ni sila ni masukkan dalam SIP. Jadi dia kata kalau ada rezeki mungkin sejuta ni, dia kata mungkin boleh jadi ni, cabutan akan datang 2 juta, 3 juta lah. Itulah yang saya harapkan untuk rezeki. Kan? Saya pun bukan kata orang senang, dan saya beranggapan hadiah kemenangan ni serupa payung lah. Serupa payung untuk saya sebagai ketua keluarga, untuk anak saya, untuk keluarga saya sebagai payung. Kalau kata redup cuaca mendung, apa nak hujan ribut apa, kita baru guna payung tu, baru buka. Kalau tak, kita teruskan simpan. Selagi belum ada apa dugaan musibah apa, memang insyaAllah kita kekalkan dalam SSP. Kepada semua yang mendengar ni, kita jangan risau dengan apa yang dah lepas, tetapi kita risau kerana SSP memberi peluang kesenangan, kemewahan, kekayaan, tapi kita tak menyertai, kita tak sambut ni peluang yang ada. Okey, itu yang patut kita risau. Dan kepada yang belum menyimpan, silalah menyimpan. Kepada yang dah simpan, sila buat tambahan. Simpan dan terus simpan. Keep trying dan keep it up. InsyaAllah rezeki kita akan datang di masa depan. InsyaAllah.